Hi guys, welcome to Kepo Kitchen by NP Asia. Di mana kita ni tak berapa pandai masak pun, tetapi Kepo je lebih hari ni menu kita lempeng kelapa. Lempeng kelapa dan bahan-bahannya ialah okey, yang ni kita perlukan tepung gandum 1 cawan, masukkan. Lepas tu kita masukkan santan mawar dari NP Asia. dalam 60 gram. 60 ml. Aduh. Lepas tu kita masukkan air 2 cawan. 2 cawan lah. Okey, kita masukkan sedikit garam. Lepas tu minyaknya sedikit sahaja. Telur sebiji. Okey kak. Okey, kita panaskan minyak dulu. Lepas tu kita masukkan adunan kita tadi ke dalam ini. Awak tahu tak, zaman dulu orang guna kelapa untuk rawatan rambut. Rambut akan jadi sangat cantik. Bukan orang dulu je. Kalau korang suka, jangan lupa nak follow, jangan lupa nak like video ni. Follow page kita orang tau. Lepas tu dengan page NP Asia. Selamat berbuka daripada kami di Kepo Kitchen by NP Asia. Kita sama makan kak.